Hello semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan segala yang perlu anda tahu mengenai Perodua Alza 2025, sebuah MPV 7 tempat duduk yang direka untuk keselesaan, kecekapan, dan keselamatan. Jika anda sedang mencari kereta keluarga yang bergaya dengan ciri premium pada harga berpatutan, Alza mungkin pilihan terbaik untuk anda. Jom kita selami semua butiran menarik tentang model terbaru ini. Perodua Alza 2025 direka khas untuk keluarga Malaysia yang memerlukan kenderaan luas dan boleh dipercayai untuk perjalanan harian dan jarak jauh. Model ini hadir dalam 3 varian, 1.5X, 1.5H, dan 1.5 AV, dengan harga bermula dari RM62,500 hingga RM75,500 di Semenanjung Malaysia, manakala harga di Sabah dan Sarawak sedikit lebih tinggi. Di bawah hood, ia dikuasakan oleh enjin 1.5L Dual VVT-i yang dipadankan dengan transmisi CVT automatik, memberikan kecekapan bahan api yang mengagumkan, iaitu sehingga 22.0 km/h berdasarkan ujian Malaysian Driving Cycle, MDC. Ini menjadikan Alza salah satu MPV paling jimat bahan api dalam kelasnya. Dari segi reka bentuk luaran, Alza menampilkan gaya sporty dan moden dengan lampu utama LED, lampu kabus hadapan, lampu belakang LED, serta rim alloy 16 inci yang memberikan penampilan lebih premium. Cermin sisi boleh lipat automatik memudahkan parkir di ruang yang sempit, manakala reka bentuk aerodinamiknya mengurangkan rintangan angin, meningkatkan kecekapan bahan api serta memberikan perjalanan yang lebih senyap dan selesa. Masuk ke dalam kabin, anda akan dapati ruang dalaman luas dan serba moden. Papan pemuka direka dengan kemas dan dilengkapi sistem kawalan penyaman udara digital, paparan multi-info, brake parkir elektronik, serta skrin infotainment dengan sokongan sambungan telefon pintar. Steering balutan kulit dilengkapi butang kawalan audio dan telefon bebas tangan untuk kemudahan pemandu. Susunan tempat duduk sangat fleksibel, membolehkan anda melipat kerusi untuk ruang kargo yang lebih luas, menjadikannya pilihan MPV yang ideal untuk penumpang dan keperluan penyimpanan. Dari segi keselamatan, Perodua Alza 2025 dilengkapi dengan Advanced Safety Assist, ASA, 3.0 yang merangkumi amaran pra-pelanggaran, brake pra-pelanggaran, amaran pergerakan hadapan, dan kawalan kesalahan tekanan pedal. Ia juga dilengkapi dengan amaran keluar lorong, pencegahan keluar lorong, serta 6 beg udara sebagai ciri standard. Varian AV menawarkan teknologi lebih canggih seperti kawalan jelajah adaptif, kawalan kekal lorong, pemantauan titik buta, dan amaran trafik lintasan belakang, menjadikannya MPV yang lebih selamat dan pintar untuk pemanduan harian. Perodua Alza 2025 ditawarkan dalam 5 pilihan warna menarik: vintage brown, elegant black, garnet red, glittering silver, dan ivory white, membolehkan pembeli memilih warna yang paling sesuai dengan gaya mereka. Dengan gabungan reka bentuk moden, kecekapan bahan api tinggi, ciri keselamatan canggih, dan ruang dalaman luas, Alza baharu ini adalah antara MPV terbaik untuk keluarga Malaysia. Apa pendapat anda tentang Perodua Alza 2025? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Autotech Malaysia untuk lebih banyak ulasan dan perkembangan dunia automotif. Jumpa lagi dalam video seterusnya.